Assalamualaikum be. Hari ni siapa dah di Krabi. Kalau mana kita perjalanan yak rumah tadi pukul 8, lalu ni jam lebih kurang pukul 3. Siapa dah di Nanuk kerana dia ada acara kita cekam dik dah. 13, 14, 15, 3 hari habis dia weh. Nak yak tu luar biasa dik dah. Mula-mula kita sapa kita nak mari long tabian gapo dulu. Baru lepas pada long tabian kena masuk buat pasport di tempat immigration lah. Dia buat meh-meh feel tu lah. Kerana kita nak pergi Jepun aja kena pakai pasport dik. Ni saya buat siap dah. Kebek ni be. Ni. Dah. Pas jadi gini, pasport ni untungnya ya ke apa ya? Mula-mula kita long tabian tu dia boleh dah 5 poin, pas ada tu boleh tukar beg cap putih supaya dengan fok saya ni. Pada tu kita masuk ke dalam tu kita beli gapo 1000 kut dia boleh 10 poin. Beli cukup 2000 boleh baju di Nanuk Selaweh. Ni suasana depan be. Oh banyak kak comel be dah. Kita mari depan ni kita nampak dah tempat basuh baju buka 24 jam. Tu view supaya sewa baju ke apa tempat nak makan ni Jepun ke apa duduk dalam tu belakang dengan suasana dia comel lah dengan dia buat betul air pacu ke apa dik. Luar biasa. Mari kita masuk tengok lagi. Banyak lagi hari ni nak ya tahu info-info mari dik dah. Orang hok dang-dang lah dik. Kita ni dam-dam. Kita tengok main dalam pula dah. Kita masuk sikit dah. Ada lalu dah. Kolek air. Lepas tu ada pakai lagu ni dik. Hello. Tengok ni joget. Oh. View ya super dengan oksigen dekat dalam ni ada dengan senadik lain untuk budak main. Lepas tu ada dengan dindong. Nuh kolek nuh hasiat anak kita kali ni. Lepas tu buat kawan-kawan ibu dah duduk relax situ dulu boleh lah sama tara duduk tunggu anak. Oh bayar kat yo comel dek. Cepat. Aduh. Okey. Nisa ni oh ngita tu sikit. Okey jatuh. Tu wah. Panu untuk kawan-kawan ibu boleh nu dek duduk dek. Basah-basah bulu sejuk lah kita duduk. Okey. Pas ni koleh. Beres anak hari mai sini so belakang nusa dek. Atau pihak hok tak minat view makan ni Jepun dah. Nak ya atau makan ni sie pun ada juga. Ni. Oh kedai yo luar biasa be kita tengok. Harga tak mahal ni be dah. Tak mahal. Oh mari dek tengok. Banyak kat dalam kedai ni makan ni sie dah. Makan ni sie ni bek contohnya nasi goreng fok-fok ni be. Tom jam gini ah. Oh jalan. Nguruk pun ada juga sini dah. Kita siap jalan-jalan wasa letih wasa nak minum kafe dah. Sini pun ada juga view kafe ni. Kafe sot sini ni. Waalaikumsalam. Ni suasana pak kafe dah. Sang kafe boleh duduk sini lalu. Nampak view air pacu depan kita dah. Oh doh. Awak mari ni. Dah, tapi habis hari ni yo ni main kok mana so yo. Super tak? Kita tengok banyak kat lain pula. Sini tak sesak lah dah. Dia ada pai buat lalu dah. Bunyi kata sini ni satu dengan Ahad dah. Budak-budak kalau marilah kerana dia mari duk main ngaji lah. Sebab dia ada dengan pokok-pokok bunga, ada dengan ibu Natal banyak kara dalam ni. Oh, comel tu. Pas view rumah tu. Rumah nama Darussalam tu, Dik. Oh. Comel dia buat. Ini suasana depan rumah dah. Darussalam. Duk di Krabi ni. Ada kereta dah. Comel sungguh be. Bunyi atas bawah ni Din Vlog mari dah tu situ dah. Mari duk sampat dah. Nanya pergi marilah. Pas sini ada dengan baju nikah. Sewa. Lepas tu ada dengan studio dalam tu. Ada lah. Dalam rumah ni luar biasa. Sini ni salah satu kalau pia nak cat dengan untuk nak buat nikah ke apa boleh dah. Teluh 2000 orang. Pokok-pokok bunga depan kita, pokok kelapa. Sama cap nam-nam dah. Weti ni hok dia nak jaga sampai info-info. Mai tempat son jual-jual dek dah. Ni salah satu belajar. Sini ni dia ada rongan dek. Nak ya belajar dia ni soho juga adik dah. Lam, tik sot. Daripada pia ni kalau Krabi soho. Kenal tak? Nombin dah. Tak lagi dah. Ada juga. Lepas tu ada bang Fek juga nu, Nelayan. Kokun. Bagi reh aja tu bagi orang terkenal saja dah. Banyaklah saat ni depan tu dah ada dengan orang jual buah dia punya kata orang ikut rumah kita. Cacis. Salah satu sedap ni dek. Cakiau, cayin, koko, panas-panas gini strawberry ke apa. Oh banyak ni ha. Bang Min nak ya tu hak paling penting dah dalam makan ni semua halal. Asal gusing lah. Ning ala-ala yam. Ban Ruslan. Nong Affa. Aye, french fry ada berlaku. Ni. Lepas tu ai. Tu siapa sini dah. Oh ni. Sedap berlaku ni dek tengok ni. Lu duduk tengah hatu ni. Keokung. Kita duduk musim tengok suasana gapo dah. Kalau malas nak kelik kita main dekat mula-mula Wenes, Puwila. Ada juga kita sewa be. Nebute dah. Pas nak ayak atau dalam ni dah. Kita tengok dah banyak kak yo dah. Lain pada luar ada makan ni, ada orang jual, lepas tu ada info dang-dang dek mari dah.
InsyaAllah faktor tu. Jangan duk pelak. Pas mari ya dah. Kalau kita buat pasport supaya dengan saya ni, saksum points. Lihat ada kedar kan ini ni. Boleh lun mah. Sunsut. Lepas tu kalau kita tak boleh mah, kita duk boleh dah. Kita duk saksum ni dah. 20 points, kita boleh baju supaya dengan saya. Cepat-cepatlah mari. 13, 14, 15 dah. Mari lalu tu. Share video ni supaya orang hok duk kuasai Krabi dah ataupun hok nak main dekat Krabi jadi boleh tahu dah. Assalamualaikum.